Jom teman saya buat apple fritter. Masukkan tepung kek atau tepung naik sendiri. Masukkan tepung jagung. Masukkan baking powder dan garam. Masukkan gula perang. Masukkan fresh milk. Resepi lengkap dekat caption kat bawah. Masukkan asin vanila. Masukkan telur. Saya buat macam ni sebab telur baru. Lalu telur lama jangan buat ya. Masukkan butter cair. Sejuk dulu kacau sampai sebati. Betul-betul sebati tau. Kalau ada ketul-ketul tu tekan-tekanlah sikit. Okay, dah sebati. Potong apple pula. Kupas-kupas apple. Lepas tu potong dadu. Saiz tu ikut suka lah. Masukkan apple tadi tu ke dalam adunan. Lepas tu kacau biar sebati. Ni kalau nak tahu minyak dah panas, kita buat macam ni. Apa boy-boy kita kat lidi tu, minyak dah panas. Okey, kita boleh buat masuk apple fritter. Masak apple fritter ni sampai kekuningan. Kita cucuk tengah dia, bagi minyak tu keluar. Ni tips dia lah. Okey, angkat dan toskan, bagi minyak dia keluar. Susu apple fritter dekat pinggan. Lepas tu drizzle dengan susu pekat dan rice coloring. Okey, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.